Kalau kita buka puasa di luar, kedai mana, atau bahkan di masjid sekalipun, kita buka puasa, sajalah yang ni bukanlah penentu apa pun, tak ada, saja. Dalam 15 minit lagi nak buka puasa, 10 minit lagi nak buka puasa. Kalau di rumah, kita dah duduk dekat meja makan dah. Kalau di tempat buka puasa, kita, ini kameraman saya, bukan tangan raib, tangan kamera. Kita dah duduk dah, kita nak buka puasa. Bagi orang yang dia main dengan anak-anak dia, cuba perhati, kebanyakan orang Melayu kita, anak-anak orang Melayu, ketika itu, mak bapak, apa dia buat? Kebiasaan. Saat nak buka puasa tu makin dekat. Apa yang biasa buat? Saya kata ikhwan, hampir 90% orang kita puasa, dia tidak mendidik diri dia ataupun keluarga dia untuk berdoa pada Allah, terima ibadat puasa. Dia tak didik. Ketika itu kita akan tengok anak-anak ni sibuk dengan handphone, bapak sibuk dengan handphone, mak sibuk dengan handphone. Masa tu macam-macam benda dia tengok. Sedangkan itu saat-saat yang istimewa bagi orang yang puasa tu, ada dua kegembiraan. Masa buka puasa, masa raya, dan masa esok berjumpa Tuhan. So kalaulah buka puasa tu satu benda yang cukup happy, apa kita nak buat masa tu? Dah dekat ni masa-masa nak kata zahaba zama'u tu, dahaga dah nak hilang, orang tekak dah nak basah, mungkin ada pahala nanti insya-Allah. Dah dekat dah masa tu. Masa seronok tu dah dekat. So jarang kita tengok pendidikan diberi pada anak-anak dengan berdoa, dengan zikrullah. So masa tu anak-anak kita umur 15 tahun. Kecil-kecil ni saya tak kisah sangat lah. 4-5 tahun dia tahu apa. Tapi yang dah 15 tahun, 16 tahun, tak diberi pengetahuan. Tapi saya terfikir juga, macam mana nak bagi pengetahuan kalau mak bapak sendiri tak ada pengetahuan. Kalau mak dia sendiri dah time tu duduk tengok, duduk baca Facebook, ataupun duduk tengok video-video yang lalu, so anak akan tengok